Okay, sekarang ni kita siap dah. Kita nak turun pergi makan di nasi daging atas tu dah. Nasi daging atas tu ni tak jauh daripada hotel kita. Sekarang ni kita tidur di Arena Boutique Hotel dah. Kedai nasi daging atas tu tak jauh daripada hotel kita dah. Depan bangunan depan tu sikit je. Jalan kaki je. Jadi tanpa kita melengahkan masa, let's go. Hotel kita situ. Kita nak jalan ke depan. Let's go. Bismillah. Oh, sedap jalan pagi-pagi begini. Tak ada orang ada. Jogging. Brisk walk. Kedai dia kita tak ingat sama ada depan tu kat Summit E ataupun serupa ya. Ayah belakang ni senang kata dah. Oh. Jadi molek jalan gini. Ada bandar kota baru imak tak ada gini ni. Jeng. Serupa je hari-hari ke apa pun. Okay, kita sapa dah kedai dia. Oh, dekat sangat dah. Ni kedai dia ni. Dekat. Hai kamu hai. Ni kedai lain dah. Jangan salah kedai. Ni Uncle D. Ni kedai dia. Nasi dagang atas tu. Nasi dagang dia memang murah, sedap ya Allah. Makan sekali memang apa ni? Orang panggil ngigar. Ni punya dia punya rega. Untuk makan kita kena ambil order sini dah. Ini nasi minyak. Ni pula nasi daging kita. Saya awak nampak nasi daging. Dia punya lauk tengok. Dia punya ni tu, lepas tu cak puak dengan ni dengan gula dia ni. Ni kita minta telur sorry. Telur ni asing, saya awak kena minta sendiri. Lepas tu nasi ipik. Item in Jepun. Sedap ni. Apa dia? Nak tutup. Ke dalam tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba dulu kan. Bismillah. Bismillah. Nah, ya. Dia punya gula dia tu ada masin-masin sikit. Ada manis. Dia kita lah masin manis. Jadi memang kombinasi yang terbaik lah. Subhanallah. Okay, ayo dia. Cak buat peluk dengan telur. Balik rumah, ngiga guys. Ngiga. Napok kat rumah. Boleh kata nak makan hari-hari. Okay, jadi sekarang ni kita makan siap dah. Semua tadi kita ambil dah. Nasi daging so, kita tambah telur. Ada. Nasi daging tambah telur. Lepas tu nasi minyak ayam goreng so. Lepas tu kita tambah budak so lagi lauk ayam mego. Lepas tu nasi ipik so. Air tebing special. Tebing buih. Lepas tu kopi makruf. Kopi special jugalah. Jadi semuanya 35 ya 50 sen kalau tak silap sana. Okey. Rega memang bagi kita murah lah kalau nak
Kalau lain kayak kita makan biasa nasi daging ni biasanya biasa-biasa pun 10 riyal gitu dak. Kalau ikut Kelantan lah. Jarang-jarang kecuali nasi daging Kelantan dah. Ni sebab ia tempat dia dah. Jadi murah lah tempat dia. Tapi dengan kedai besar gini ni rega pula berbaloi. Orang panggil apa? Rega apa? Dia panggil rega berpatut teh dah. Okey. Jadi kalau saya awak tak biasa makan lagi nasi daging sini kena mari. Memang jadi dah. Suasana dia pula sini tengok deh. Memang bahagia kata deh. Terengganu orang panggil negeri yang bahagia. Memang kena. Okey. Jadi kita nak pergi dah balik hotel dah. Kita nak rehat-rehat dulu, lepas tu kita nak pergi live pula. Okey, jadi setakat ni saja untuk video kali ni. Hok mana suka dengan video ni, like, comment, share. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.